Assalamualaikum. Masih berada di Sabah. Hari ini Pekan Ranau. Kita hari ini nak basuh baju. Tapi di Sabah ni, di Dobi dia memang unik. Okey, mari kita lihat apakah keunikannya. Tengok keunikannya. Bahasa Sabah. Tapi saya dah tanya dah kepada penjaga Dobi ni. Dobi ni yang macam ni. Ni contoh-contoh dia. Dia kata, jangan kasih masuk kain yang masih berair. Jangan limpas ni garis. Limpas maksudnya jangan melintas, jangan melebihi garis tu. Okey. Ni ada ayat lagi dia ni. Untuk elakkan itu rugi masa atau rugi duit, rajin-rajinlah baca tips-tips di dinding sebelah atas atau di pintu mesin. Macam-macam. Okey, ni adalah antara kata-kata dia lah. So anda boleh nanti nak baca, anda postkan sendiri video ni. Ni antara senarai harga. Kalau Dobi, nama dia Safa Laundry. Okey. Ini yang tu juga yang dia banyak kali jugalah dia kira macam membebel sudah. Ni panjang cerita dia. Ada tips 1, tips 2, 4, 5 tips ada. Ni. Yang menarik sekali bawah ni, dia kata kalau ada masalah jangan report Mark Zuckerberg. Nanti susah. Senang kalau masalah call staff. Staff boleh buat lah. Apa yang masalah tu boleh selesaikan. Yang penting sama-sama puas hati. Macam-macam keunikan yang ada di Sabah. Itulah dia. Basuh baju di Sabah pun ada yang menarik juga.